makan. Kita akan pesan semua yang kita perlukan untuk sedikit pembaikan. Wah, lihat itu. Itu teruk. Nah, ini bungkusan saya. Oh, tidak. Tikus. Kita perlu menyingkirkannya. Phoebe, kenapa awak menjerit? Wow, terima kasih, tikus kecil. Saya ambil untuk diri saya. Ia akan menjadi... Jadilah kawan berbulu saya. Baiklah, mari kita mula bekerja. Bagus. Saya tak perlukan ini. Mike, bolehkan awak lebih berhati-hati? Saya minta maaf. Saya akan uruskan awak sekarang. Tunggu, saya ada sesuatu untuk awak. Gula-gula yang sedap. Baiklah, hidup. Okey, saya dapat membayar hutang. Tin cat besar. Saya akan cat rumah dengan biru dulu. Sekarang mari ambil semburan hijau. Hey, Matt. Saya ingin membuat lukisan lembu yang cantik. Hebat. Saya suka. Ya, saya lukis sendiri. Baik, teruskan. Saya ada bola plastik. Terima kasih kerana menonton. Saya akan menghias bubung saya dengan mereka. Mari kita teruskan. Wah, ia berwarna-warni. Dan tentunya bendera di atas. Rumah saya yang terbaik. Hei, apa kabar dengan kamu? Saya baik. Saya tahu apa yang hendak dilakukan dengan semua pelekat ini. Saya akan lekatkan mereka pada rumah. Dan ia akan menjadi kuning terang. Sangat terang, seperti tanda itu. Ada satu lagi. Selesai. Menyapa bumbung. Selamat hari jadi. Saya boleh mengembungkan belon ini. Lihatlah bentuk-bentuk yang hebat itu. Baiklah, mari kita mula. Semuanya sudah siap. Bibi, lihat. Sekarang kita perlukan anak lelaki saya di atas bumbung. Ia menjadi cantik. Selamat tinggal. Bibi, bagaimana dengan kamu? Baiklah, saya perlu mula menghias rumah saya juga. Saya akan pasang karpet merah jambu saya ke bumbung. Tunggu, ia tidak berfungsi. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya akan paku. Ia sakit. Baiklah, seseorang perlu melakukannya untuk saya. Lebih baik saya panggil pekerja. Kami perlukan bantuan awak. Ini pahlawan ia tiba. mudah. Selamat Ia petang. sepatutnya dipasang, bukan di tempat lain tetapi pada lantai pembinaan. Hampir paku. Hefting mabuk. Sudah siap? Nampak hebat. Terima kasih kerana menonton. Dan sedikit hiasan di atas. Belon merah jambu di bumbung. Wow, saya boleh buat lebih baik. Terima kasih atas bantuan awak. Oh ya, betul. Awak perlukan duit. Baiklah, ini untuk awak. Tidak terlalu banyak. Selamat tinggal. Betapa indahnya. Saya suka air limau. Saya mau pokok limau tumbuh di sebelah rumah saya. Mari kita siram tumbuhan ini. Tunggu ya tumbuh. Itu cepat. Saya tidak akan. Dan ia menghasilkan teduhan pada hari panas. Ya. Yang hilang ialah topi comel dan koktel lemon yang sedap. Anda ada. Ia seperti saya sedang bercuti. James, apa yang awak buat? Saya tak mau Lemon? itu. Kenapa? Awak tak boleh makan bibir saya. Baiklah, saya tak perlukan mereka. Saya ada banyak bola keranjang. Oh, ayolah. Awak tahu tak, saya akan buat gelanggang bola keranjang sebenar. Saya perlukan gelung dan busur.
Tunggu, saya akan tunjukkan satu hela. Baiklah, saya perlu memanaskan badan dahulu. Ah, hebat, kan? Wah! Hei, Mike! Saya tahu awak yang lakukan. Saya akan tunjukkan cara masuk ke dalam gelanggang. Voila! Belajar, budak kecil. Kena tangkap. Okey, saya sudah habis dengan permainan bodoh ini. Kita perlu bekerja. Luar saya. biasa. Kecil. Kepat di atas. Seekor unicorn. Unicorn. Betul? Oh! Tentu, Wah, sudah betul awak ni, kawan. Hadap saat Saya sokong. dapat peti surat baharu. Jumpa Oh, lagi. tengok pelekat-pelekat ini. Ini rumah permainan baru saya. Apa yang kita perlukan? Kami sedang mencuri. Saya juga. Seperti biasa. Bagaimana dengan Piggy? Awak? Baiklah, dia memasang peti surat. Sebagai tambahan, saya dapat idea. Saya akan menghias peti surat dengan corak bunga. Kita hanya perlu celup bunga dalam cat dan cetakannya pada peti surat saya. Ia tagit manis. Gadis-gadis membuat peti surat untuk diri mereka sendiri. Saya akan menghias peti surat saya juga. Ia akan mempunyai kejutan istimewa di dalamnya. Hello, Roseman. Hello. Ya, saya Baiklah. berasa keluarga. Ini tanda peti surat Anda cantik. Hei, bagaimana dengan saya? Oh, Surat? ya, saya rindukan Oh, awak. tidak. Ini ada surat Oh, untuk awak. tangan saya. Budak, awak rasa awak kelakar? Saya bergurau. Tukar peti Apa surat yang awak awak. buat? Apa yang Oh, awak terima kasih. Awak pun baik. Gadis cantik. Amin. Maaf. Saya akan betulkan semuanya. Berberia. Tergai. Jumpa lagi dalam 1 minggu. Hai Mibduski sudah tiba masih untuk menghias bilik di rumah. Semuanya kelihatan terlalu membosankan di sini. Untuk permulaan, kita perlukan permaidani. Oh, dart! Tengok itu! Seronok! Dan pistol saya. Saya akan letakkannya di dinding. Hah, lihat juara ini di sini. Oh, tunggu. Kita perlu betulkan ini. Aha. Oh, baiklah. Saya sedang menonton itu. Meja di sini. Ya, mari kita dan gabung. sebuah istana. Adakah Anda kawan? Sarung tinju saya. Dan rakan berbulu saya memberitahu. Saya Tinju Butch. setiap Dan hari. secara amnya, saya suka sukan. Siapa itu? Ayo, saya akan balik. Jago. Hold! Tetapi kamu bilik baru. Baiklah, saya di sana. Saya akan. Gedebok. Wah, bilik ini nampak hebat. Saya juga perlu buat penambahbaikan di bilik saya. Kita akan letak karpet merah jambu di atasnya. Lantainya begitu lembut. Wah, corak bibir pada dinding. Tengok tu. Kita perlukan sedikit gam dan debu cat. Lihatlah sekuin-sekuin ini. Lihat, ia ada di seluruh bilik saya. Sekarang lampu neon. Saya mau semuanya berwarna merah jambu. Akan ada kulit kerang di sini. Dan saya akan letakkan kasut cantik saya di situ. Lihat, saya juga ada bag di sini. Dan aksesori. Semua bingkai dan gambar saya yang cantik. Satu idea. Saya perlukan meja solek. Saya sayang diri saya. Mari kita letakkan beberapa barang di sini. Saya menggunakannya setiap hari. Dan saya suka berbau wangi. Sekarang saya perlukan sesuatu untuk haiwan peliharaan saya.
Ini untuk awak, kucing comel saya, Jess. Oh, sayangku. Ini mainan untuk dia. Ia adalah ribbon merah jambu yang comel. Hei! Baiklah. Saya juga perlu menghias bilik saya. Boleh saya memikirkan sesuatu? Saya akan taburkan pasir pantai di lantai. Saya mahu rasa seolah-olah berada di lautan. Kita lekatkan itik comel ini pada dinding. Saya suka itik. Bagaimana boleh Anda tidak suka mereka? Sekarang mari kita lukis pelangi di dinding. Untuk melakukan ini, picitkan sedikit warna pada berus. Itu sahaja. Tinggal untuk melukis lengkungan di sepanjang dinding. Betapa terang. Dan saya akan gantung beberapa awan di dinding. Sekarang kulit kerang daripada Lego. Saya akan letakkannya di dinding. Dan beberapa barang perhiasan kecil yang comel. Ya sangat comel. Saya ugal perlukan mainan mewah saya. Masa untuk bermain ukulele saya. Letakkan di sini. Dan saya perlu duduk di atas sesuatu. Saya akan berehat di rumah di atas yang comel ini. Apa yang... Perkara. Saya sukakannya. Ayu, Pergilah. kawan kecil saya. Itu anjing saya, Mary. Dia luar biasa. Kamu boleh berehat di sini. Sayang kamu, Mary. Jangan cakap lagi. Oh, alangkah kecilnya sebahagian hubu-buba. Kau. Dan saya semua punya sebagian gula-gula yang purata. Wah. Maksud saya... Wah, ini hidangan jeli pudina terbesar di dunia. Kamu lihat ini? Apa itu? Maaf kawan-kawan. Tapi saya tak sabar nak cuba gula-gula getah saya. Hebat sekali. Terima kasih. Ya, sangat sedap saya nak boleh mengembangkan gelembung. Hebat. Baiklah. Tidak ada yang istimewa. Kita pergi. Seterusnya. Tunggu. Boleh saya jadi yang seterusnya? Tolong. Baiklah. Baiklah. Sebenglah pada kau. Terima kasih, Jenny. Sedapnya. Wah, alangkah sedapnya benda ini. Lihat itu. Sejuknya. Sedapnya. Nampaknya saya ada kuasa super baru. Nafas ais. Lihat. Sejuk. Dan semakin sejuk. Ya. Selamatkan saya membeku kerana kesejukan. Saya tak boleh bergerak. Hei, saya rasa saya terlebih kuat. Maaf kawan-kawan. Mi keju ini sangat kecil. Wah, Ashley bernasib baik di sini. Betul tu. Dan saya sangat gembira tentangnya. Wah, tak percaya betul nasib saya. Adakah dia akan makan mie? Baiklah, Anda mula. Oh, harumnya. Saya akan makan dengan penyepit dengan betul. Tunggu, apa? Kenapa ia tak keluar? Ayo. Oh, apa ini? Saya makan tanpa penyepit. Ini sedap. Perempuan-perempuan. Saya okey. Ya Allah, Roxy. Tuhan saya. Ini bukan mimpi. Saya dapat bag mie besar. Bertenang. Adakah pada waktu untuk moles seperti itu? Strengths and you. Terima kasih. Right on. Wah, saya mana sangka ia begitu sedap. Seronok. Sangat sedap. Bagaimana dengan sos tomato? Ya dulu saya punya mie punya ras keju yang hiau. Dan saya tak mau merosakkannya dengan sos tomato. Kenapa? Adakah ia sudah tiada? Hei, siapa seterusnya? Sudah tiba masa saya. Hurai! Ayo, gadis-gadis.
Saya mau terus berseronok dengan sos tomato. Tidak seperti Ashley, satu perisa keju tidak cukup bagi saya. Saya mahu menambah sebanyak mungkin sos tomato ke dalam mie supaya ia menjadi lebih terang dan lebih hebat. Ini saya dua seraka. Asal mengimpi ini. Jangan ngomong-ngomong. Kenapa gara-gara biasa? Ini ada alat yang boleh menggulung mie dengan sangat cepat. Yang penting adalah sempat masukkannya ke dalam mulut saya. Mungkin tangan kedua akan membantu saya dalam ini. Saya teruja. Oh, nampaknya saya sela-sela trik makan sepanjang hidup untuk melanjutkan keseronokan sekarang. Sedapnya. Hey, nampaknya Kenny sudah gila. Itu sudah pasti. Oh, dengan cepat. Apa? Tunggu, sis baru saja bertelah. Ini tak mungkin berakhir dengan begitu cepat. Oh, gadis-gadis. Betapa lucunya kamu semua. Maaf, saya terlalu terbawa-bawa. Bukankah ini milik awak? Ya, terima kasih. Saya harap awak tak kisah kalau saya habiskan bahagian saya macam itu. Ya, tiada adab. Wah, Tengok itu memang menarik. ya jadi beban daripada itu satu jenaka. Wow, ini luar biasa. Betul-betul bernasib baik. Oh, dan Anda hampir tidak dapat melihat kot saya karena ia sangat kecil dan ia lebih baik daripada tiada. Oke. Itu menarik. Saya menikmati setiap gigitan. Oh ya. Hey Lashley, serahkan pada saya. Ayo, ini punya saya. Oke. Saya masih ada satu Coke size sederhana di sini. Dan saya boleh buat apa sahaja dengannya. Further, chicken spotting bro. Dan si Rang bersebaik kerana kepada jalur-jalur ini dan kemudian kiub. Nampak tak? Lihatlah idea saya. Tidak seronok ke? Baiklah, mari kita cuba. Sangat sejuk. Ini kali pertama saya merasai jam dengan rasa sebegini. Ia sangat luar biasa. Hey, Kenny, apa yang awak buat di sini? Baiklah, saya faham. Aduh, kamu sudah makan marmalade kamu. Biar saya menikmatinya sepenuhnya. Sangat lazat. Sedap. Saya mahu makan semuanya sekaligus. Akhirnya, saya sudah mengira detik sehingga saya dapat mencoba cola super mega saya. Betapa lazatnya hidangan itu. Ya. Saya suka. Yahoo! Baiklah, teman Wajah Funas tiba masanya untuk membuang label tu dan cuba lihat betapa hebatnya awak di dalam. Tak teruk. Oh, Edai, saya ada idea yang cantik. Mari kita tuangkan semuanya ke dalam gelas terbesar yang saya ada. Ya, sebagian slow. Baiklah, tidak mengapa. Sekarang saya akan cairkan semuanya dengan pengering rambut dan ia akan menjadi minuman yang menawan. Oh, ya. Oh, ia nampak begitu menyelerakan. Oh, saya tak sabar nak cuba. Oh ya, saya rasa ia akan lebih sedap daripada sebelumnya. Mari kita teruskan. Sejujurnya, saya pikir ia akan mengambil masa yang lebih singkat daripada yang sebenarnya sedang diambil. Hampir siap. Sedia. Wah. Baik, sekarang masa untuk mencuba apa yang saya ada. Oh, ya sangat berat. Oh ya, rasanya lebih sedap daripada sebelumnya sekarang. Ya, aku mau mencobanya juga. Tenang, semua orang. Wow, ayo Rogue. Anu kira ni, Wari Emma.
Ya, isengit merajukan kawan-kawan. Sedap. Ayo, so, jangan bermimpi tentang itu. Lelaki yang hebat. Inilah bahagian feast terkecil yang pernah saya lihat. Dan saya mempunyai bahagian purata untuk manisan. Saya tidak tahu. Saya cuma... Suka. Hore, saya dapat bahagian terbesar dan ia akan menarik Ashley. Awak yang pertama. Bagus. Baiklah, mari kita lihat apa yang berlaku. Bagaimana kamu suka mini bunga api saya? Itu saya. Aduh! Masuk terus ke mata saya. Ayo! Baiklah, yo, mari kita cuba. Pop Rocks. Nampaknya bunga api sudah bermula. Mari lihat. Ini sangat menarik. Saya suka. Saya tertanya-tanya apa yang berlaku jika saya masukkan seluruh bag dalam mulut saya. Baiklah. Bersedia. Oh, tidak, saya... Apa pendapat kamu? Ia sudah tidak terkawal sekarang. Maaf. Tidak mungkin. Bukan begitu. Semua buih tertumpah di atas meja. Oh, tidak. Selamatkan diri Anda. Diri sendiri lagi. Oh, seronoknya. Terlalu banyak bunga api. Adakah semua orang selamat? Noh, lihat apa yang dituju.